Pada jamuan bunga, saya ingin memikat pegawai kerajaan Songhai. Apabila saya menari, semakin semakin sesat saya. Namun, saya secara tidak sengaja menendang panggeran itu ke dalam kolam pada malam itu. Tuan kejam yang digeruni semua orang jatuh sakit pada malam itu. Sebulan kemudian, dia menjadi pekak dan muncul di jamuan tunang saya dengan pegawai kerajaan Songhai. Saya menggigit peluru dan melangkah ke hadapan untuk menunjukkan kebimbangan saya. Yang mulia, adakah anda berasa lebih baik tentang penyakit telinga anda? Apa? Mata panggeran mengecil sedikit. Maksud awak nak kahwin dengan aku? Saya berasa ketakutan. Tidak. Baiklah. Saya faham. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan berat hati berkata, kalau begitu ia akan menjadi seperti yang anda mahu. Pada bulan lalu, saya sebagai anak kepada Perdana Menteri dan saya jatuh cinta serba sedikit pada pegawai kerajaan Songhai pada bulan lalu, sehingga saya tidak lalu makan lagi. Pembantu rumah Dong Mei menasihati saya, Cik, walaupun Cik muram masam di atas katil ini, pegawai kerajaan Songhai tidak akan memandang anda dua kali pun. Saya terdiam. Sebulan yang lalu, seorang pegawai kerajaan yang baru dilantik, namanya ialah Songhai. Dia mempunyai wajah yang cantik dan bibir merah dan gigi putih, yang cukup menawan. Dia terlalu bersikap dingin kali pertama kami bertemu. Saya sengaja jatuh dan melemparkan diri ke dalam pelukannya, tetapi dia menolak saya dengan mata tertutup. Cik, awak hormati diri kamu sendiri. Jaga harga diri, Cik, dengan muka yang malu-malu. Saya meniup ke telinganya. Apakah harga diri? Tuan Songhai, ajarlah saya. Pada hari itu, saya mengikuti Songhai sepanjang jalan. Dan jalan raya mungkin licin kerana salji tebal. Dia jatuh beberapa kali kerana malu. Sehingga saya melihat ayah saya yang juga akan pergi ke istana. Dia baru dapat melarikan diri. Selepas itu, Songhai melihat saya dari jauh dan berlari lebih laju daripada kuda yang melarikan diri. Saya terdiam. Tetapi saya tidak dapat melihat Songhai setiap hari. Kemudian saya mengalami mabuk cinta. Dong Mei membawa kuih dan berdiri di hadapan saya. Cik, makan sedikit. Jika Cik lapar dan menurunkan berat badan, Cik tidak akan dapat menyukai orang yang seterusnya. Saya terdiam. Saya berkata secara senyap. Dong Mei, saya serius. Dia berbeza. Dia berbeza dengan lelaki lain. Pada hari itu, saya bertanya kepada Songhai apa yang dia maksudkan dengan harga diri. Dia sebenarnya memegang payung kertas dan mencucuk saya sejauh 3 kaki. Cuping telinganya sedikit merah. Tetapi dia dengan tenang berkata, Cik, ini adalah harga diri. Dia tidak suka status saya sebagai anak perempuan tunggal rumah Perdana Menteri. Dia tidak suka kecantikan saya. Dong Mei mencelah. Dia juga tidak mencintai Cik. Saya cuba mencari cara untuk membuatnya jatuh cinta dengan saya. Saya dengan tertekan membahagikan kuih kepada 8 keping dan memakan sekeping. Alangkah bagusnya jika Songhai adalah kuih ini. Sebaik sahaja saya makan sekeping. Dong Mei mula mengukur pinggang saya dengan pembaris lembut. Cik, jika pinggang ini lebih tebal, ia tidak akan kelihatan baik. Puan akan menghukum kami lagi. Saya berbaring di atas katil. Yang lain tertanya-tanya mengapa saya selalu lebih suka katil ini. Sebenarnya saya terlalu lapar untuk berjalan. Sejak kecil, saya merupakan satu-satunya anak perempuan yang sah di rumah Perdana Menteri. Harapan tinggi ibu bapa saya terhadap saya tidak cukup untuk saya mahir dalam bidang muzik, catur, kaligrafi dan lukisan. Tidak boleh membaca dengan baik, tidak boleh bermain muzik dengan baik, tidak boleh menulis dengan baik. Ini semua adalah perkara yang mengancam nyawa. Semasa saya masih muda, saya demam panas dan memohon belas kasihan ibu saya. Ibu, saya tidak mahu berlatih muzik lagi. Kemudian, saya dikurung di rumah, menghadap dinding dan memikirkan kesalahan saya. Ibu saya duduk di atas kerusi tinggi dan memandang saya dengan dingin. Kamu akan masuk ke istana untuk berkhidmat kepada Maharaja pada masa akan datang. Bagaimana kamu boleh menjadi begitu malas? Sejak itu, walau betapa tidak selesanya saya mengetak gigi dan menahannya, kerana saya tahu setiap inci tubuh saya berkait rapat dengan masa depan rumah Perdana Menteri. Tetapi sekarang Maharaja berumur hampir 40,
Saya menitiskan air mata apabila saya memikirkan hari-hari di mana saya akan bersama, memujuk, dan tidur dengan lelaki tua dengan kecantikan di harem setiap hari. Orang lain hanya ingat bahawa saya bermaruah dan bahawa saya adalah anak perempuan Perdana Menteri yang memukau semua orang. Mereka tidak tahu, saya semakin sesat. Saya tidak dapat bertemu dengan lelaki kacak. Jika tidak, pasti saya akan jatuh cinta dengan setiap orang yang saya lihat. Sangat menakutkan. Song Hae amat tidak bernasib baik. Dia terpaksa menerima puisi sentimental dan masam yang saya tulis setiap hari. Malah penampilannya agak lesu. Dong Mei tak sanggup tengok aku mabuk cinta. Gadis, Pangeran kembali ke kota baru-baru ini. Dong Mei berkata dengan menggoda, saya mendengar bahawa dia tampan, tinggi dan perkasa, dan kakinya lebih panjang daripada hayat manusia. Terlalu banyak nyawa di bawah tapak kaki dia. Maka, kaki terus jadi panjang. Cik tidak akan mabuk cinta selepas melihatnya. Saya berfikir seketika dan berkata, kalau begitu. Biarlah. Saya bukan bodoh. Saya suka lelaki. Bukan masalah. Nama Pangeran adalah Hak Kun. Dan dia adalah saudara Maharaja. Dia telah dibesarkan di bawah Maharaja sejak dia masih kecil. Dan dia sangat dimanjakan. 10 tahun lalu, malam berebut titah, Hak Kun menyerang ke istana dan membuka pintu gerbang kota, membantu saudaranya untuk mendapatkan takhta. Kemudian, kerana dia melakukan terlalu banyak kesalahan, dia tinggal di kuil. Ini adalah lelaki yang dahsyat dan dahagakan kuasa. Dia bukanlah pemuda yang lemah lembut dan kacak yang saya suka. Dikatakan bahawa Hak Kun kembali ke kota kali ini kerana dia dipaksa oleh Maharaja. Hak Kun sudah cukup umur untuk berkahwin. Tetapi sekarang dia tidak mempunyai seorang anak pun. Dan Maharaja sangat bimbang. Sejak dia kembali ke kota, semua wanita di bandar itu tidak berani mengambil langkah ke hadapan kerana takut bertemu dengan Pangeran di mana-mana. Saya adalah satu-satunya yang berani menghadapi risiko besar dan keluar, mengintai dalam perjalanan ke istana dan secara sengaja bertemu dengan pegawai kerajaan Song Hae. Tetapi Song Hae terlalu menghargai diri sendiri. Apabila saya muncul, dia tergagap. Dia kelihatan tenang. Cik. Kebetulan. Tuan Song Hae. Saya mendekatinya, salji sangat lebat. Kebetulan saya membawa payung dan saya sedang dalam perjalanan yang sama. Dia seorang yang lembut. Dia tidak akan berkata tidak. Setelah berjalan sebentar, Song Hae tiba-tiba berhenti dan berkata, Cik, Anda tinggal di timur bandar dan saya tinggal di barat. Saya terdiam, saya mengesat peluh di dahi saya. Ini begini. Selepas berkata demikian, Song Hae menyerahkan payung ke tangan saya. Di luar berbahaya. Jangan keluar hari ini, dia menghantar seseorang untuk menghantar saya pulang ke rumah Perdana Menteri. Tetapi saya sangat marah sehingga saya tidak boleh makan. Dah sebulan dia masih tak faham memikirkan perkara ini. Saya sakit kepala. Pembantu rumah Dong Mei memandang saya menjadi lesu dan berkata dengan panik, Cik, takkan Cik tergoda sangat? Ini tidak baik. Jika Cik tidak masuk istana, kami pembantu rumah perlu menunggu hukuman. Seluruh kediaman Perdana Menteri tahu bahawa saya akan memasuki istana. Ini adalah sesuatu yang boleh dielakkan pada hari pertama bulan, tetapi tidak pada hari bulan ke-15. Dong Mei bimbang kemaksiatan saya akan mengganggu mereka. Dan saya sedang berbaring di atas katil. Berasa sakit berterusan. Tuan Song Hae memang membuat saya tak terlalu makan. Bukan saya sahaja yang tidak lalu makan sejak kebelakangan ini. Maharaja pun sama juga.